Soalan, sharing MOT bos. Okey, apa sebenarnya MOT dan kadang-kadang dia akan tulis MOC sekali. So, macam mana cara untuk nak jimat dalam MOT dan MOC dan kenapa MOT itu kena buat? Kalau salah buat dan ini boleh menyebabkan rugi ribu-ribu. So, ini explanationnya. Okey, first kena tahu apa itu MOT dan apa itu MOC. Okey, MOT itu adalah Memorandum of Transfer yang mana kita akan tukarkan title nama pemaju kepada nama individual, iaitu nama kita lah sebagai pembeli. Dan MOC itu adalah Memorandum of Charge. Bank pegang hak sebagai cagaran pinjaman. Tanpa MOT dengan MOC, rumah tu masih belum sepenuhnya milik kita. Title bukan milik kita lagi. Kenapa MOT ni penting? Sebab yang pertama, yes, memang definitely lah kita nak tukarkan nama daripada title nama pemaju kepada nama kita. Tapi yang sebenarnya lebih ke dalam sikit adalah in the future. Kalau katakan kita nak refinance atau nak jual balik rumah tu, dah boleh buat dah. Sebab apa? Kita sendiri yang pegang title tu. Dan yang ketiga yang paling penting, untuk elak daripada company yang gulung tikar ataupun ada masalah urusan waris. Contohnya, sebagai contoh, ada masalah waris ataupun meninggal dunia, tapi title tu masih nama title pemaju. Dan pemaju pula memang dah gulung tikar. Sekarang mana nak cari title tu? Itu antara reason-reason yang lebih mendalam dan lebih jauh lah. Okey, sambung. Sekarang, apakah kos-kos penting dalam MOT dan MOC? Simple saja, iaitu dua. Stamping dengan legal fees. So, point dia penting dekat sini, lagi tinggi harga rumah, lagi tinggi harga stamping. Okey, sekarang aku akan tunjukkan cara mudah untuk dapatkan calculation berapakah harga untuk MOT dan MOC tu. Tak payah fikir-fikir pening-pening, hanya buka saja dekat Google. Ini cara dia. Okey, senang. Kita buka je dekat Google, kita type saja MOT calculation, nanti dia akan keluar senarai website-website yang boleh guna untuk MOT calculation. Ini semua website daripada lawyer firm punya website dan diorang dah siap-siapkan setting untuk calculation. Contoh macam ni, kita buat harga rumah 300,000 dan legal fees dia berapa? Lebih kurang 3,700. Dan untuk MOT pula, saya akan guna website lawyer firm satu lagi. So, masukkan harga rumah 300,000. So, stamp duty dia lebih kurang dalam 5,000. Campur balik legal fees dengan stamp duty lebih kurang dalam 8,000. Ataupun kita buat contoh lain, harga rumah lebih kurang dalam 501,000. Lepas tu berapa stamp duty untuk MOT-nya. So, akan keluar dekat situ RM9,030. Okey, dah banyak dah tu. Last, bilakah nak kena bayar MOT dan MOC ni? Nak kena bayar MOT MOC ni waktu rumah tu dah dekat nak siap, ataupun rumah tu dah siap, ataupun rumah dah ambil kunci. Itu selalunya lawyer akan start WhatsApp atau telefon. Okey encik, sekarang MOT dah boleh buat, ada satu agreement berapa pembayaran semua tu. So selalunya bila rumah dekat nak siap, ataupun rumah dah siap, ataupun setahun 2 tahun tinggal kat rumah tu lah. Kalau rumah tu dah terlalu lama, contohnya 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian baru buat MOT, yes memang boleh juga, tapi akan ada charge simpanan agreement tu. Sekarang macam mana nak dapatkan penjimatan dalam MOC dan MOT tu? Tekan je dekat kawasan description kat bawah sini. Semoga anda buat MOT dan selamat berjaya.